Hai korang, siapa sini yang rindu zaman 2000-an? Dulu zaman TV3, MTV Asia, iklan Milo Bujang Senang, Spanar Jaya dan lagu Misha Omar jadi hits. Tapi berapa banyak sebenarnya korang ingat? Hari ni, aku nak test betul-betul kau anak jati 2000-an atau tak? Ada 10 soalan kuis, super nostalgia. Kalau dapat 8 dari 10 ke atas, tahniah. Kau memang legenda zaman gemilang. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti zaman tu kau tidur je. Jom start. Soalan pertama. Siapakah penyanyi lagu Bunga-Bunga Cinta yang sangat popular pada tahun 2000-an? Misha Omar. Drama bersiri Spanar Jaya dibintangi oleh pelakon terkenal yang juga seorang penyanyi. Siapakah dia? B. Aislinn. Bujang Senang adalah iklan TV klasik yang mempromosikan produk apa? B. Milo. Kumpulan mana yang menyanyikan lagu Sinaran yang menjadi hits pada era 2000-an? A. Sri Nabila. Filem fantasi Malaysia yang popular pada 2006 tentang seorang budak dengan kuasa ajaib ialah A. Cicak Man. Siapakah hos popular rancangan game show Who Will Win? Siapa akan menang di TV3? B. Fizo Omar. Lagu Belayan Jiwa adalah nyanyian asal oleh kumpulan A. Kumpulan UK's. Soalan seterusnya, ikoniknya watak Mat Deris berasal dari rancangan TV apa? C. Senario. Siapakah penyanyi wanita yang terkenal dengan lagu Sekali Aku Jatuh Cinta pada era 2000-an? A. Aisyah. Iklan TV yang terkenal dengan dialog kau ingat lagi tak mempromosikan produk apakah? Si Protobira. Habislah semua soalan. Jadi, berapa banyak kau dapat? Kalau dapat 10 dari 10, komen aku legend. Tapi kalau dapat bawah 5, jangan malu. Tonton balik video lama dekat YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan share kat kawan-kawan yang zaman 2000-an punya vibe. Next kali, aku nak buat kuis iklan TV Malaysia paling ikonik. Korang nak tak? Tulis dekat komen. Sampai jumpa lagi anak-anak 2000s.